كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai karunia dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan yang mengikuti jejak langkahnya hingga hari kesudahan. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur adalah satu hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia sebagai kunci agar selalu bahagia dan merasa cukup. Dalam ajaran Islam, bersyukur dapat maknai sebagai mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada hambanya dengan istiqamah menyebut serta mengagungkannya. Dengan menyadari nikmat, seseorang dapat sentiasa merasa berkecukupan. Bersyukur adalah diperintahkan oleh Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bersyukurlah akan nikmat Allah jika benar kamu hanya menyembahnya semata. Surah An-Nahl ayat 114. Kita hendaklah memuji Allah SWT di atas segala nikmat yang telah dikurniakan. Allah SWT juga telah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 mengenai bersyukur yang bermaksud, dan ingatlah juga kalau Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat aku, maka pasti azabku sangat berat. Allah SWT berfirman dalam surah Ad-Duha yang bermaksud, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Imam Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat ini berkata, sebarkanlah apa yang Allah SWT kurniakan kepada kamu dengan perasaan bersyukur dan pujian kepada Allah. Menyebut-nyebut pelbagai nikmat Allah dan mengiktiraf nikmat tersebut adalah satu bentuk kesyukuran. Lakukanlah amalan-amalan sebagai satu bentuk dan tanda kesyukuran. Allah SWT juga berfirman yang bermaksud, beramallah kamu, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur. Abu Abdurrahman Al-Hubuli berkata, salat adalah syukur, puasa adalah syukur, dan setiap kebaikan yang dikerjakan kerana Allah SWT adalah syukur. Seafdal-afdal syukur adalah pujian. Ini dikatakan bagi orang-orang yang sedang berusaha melakukan perbuatan. Demikian juga keluarga Nabi Daud AS, mereka menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan dan perbuatan. Marilah kita melazimi dengan berdoa seperti mana doa Nabi Allah Sulaiman AS yang bermaksud, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang Engkau redai, dan masukkanlah daku dengan limpahan rahmat-Mu dalam kumpulan hamba-hamba-Mu yang saleh. Surah An-Naml ayat 19. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Wallahu a'lam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.